Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih kerana kembali menemani perjalanan saya. Hari ini saya mengajak anda meninggalkan seketika kesibukan bandar. Kita tidak menuju ke tempat yang gah, bukan juga ke destinasi pelancongan yang terkenal. Di celah-celah laluan sibuk antara utara dan selatan, tersergam sebuah destinasi yang seringkali dipandang sepi. Sebuah pekan yang menyimpan rahsia alam dan lipatan sejarah yang belum habis diteroka. Ini mengenai sebuah kisah ketenangan. Sungai mempamerkan gabungan unik antara sejarah, masa lampau dan warisan. Ia merupakan pekan persinggahan di sepanjang lepoh raya utara selatan. Nama sungai dikatakan berasal daripada pokok sesungkai yang menghiasi tebing sungai suatu ketika dulu. Dibuka secara rasmi pada akhir abad ke-19 dan pernah menjadi lubuk emas hitam. Perlombongan biji timah dan pembukaan ladang getah di Trolak serta Sungai Kelah telah membentuk nadi ekonomi pekan kecil ini. Ada keindahan yang sering kita terlepas pandang apabila hidup bergerak terlalu laju. Di pekan sungai semasa seolah-olah memperlahankan letaknya. Setiap sudut bangunan lama ini ada cerita yang tersimpan. Nostalgia yang tak luput di zaman. Lalu kita bergerak melintasi masa kini. Di sebalik keunikan sejarahnya, pekan kecil ini tetap bernyawa terus melangkah ke hadapan. Perjalanan di sungai adalah satu bentuk pelarian ke masa lalu yang mengekalkan warisan dahulu. Sungai membuktikan bahawa kemajuan tidak semestinya memadamkan sejarah lalu.
Terima kasih kerana sudi menemani saya seketika. Semoga perjalanan yang ringkas ini dapat membawa kita melihat sebuah pekan lama, sehingga kita bertemu lagi dalam perjalanan yang akan datang. Sekiranya anda menikmati video seperti ini, jangan lupa tekan button like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya kita dapat sama-sama meneroka lebih banyak pekan, kampung dan lokasi menarik di seluruh Malaysia.